datang bersama, duduk dalam meja bersama, runding balik syarat-syarat baru ni tadi. Tapi kena terbuka lah. Jangan kata ini 1, 2, 3 tak boleh ganggu, yang lain boleh. Jadi yang milik Sabah Sarawak ini boleh dipertimbangkan. Kenapa Sabah Sarawak autonomi? Kan Malaysia ini satu negara, takkan kita masuk Sabah Sarawak seolahnya Sabah Sarawak itu negara lain. Jadi itu argumen politikus yang baru yang tak tahu menahu tentang sejarah negara sendiri. Ya, itu nombor 2. Nombor 3, perkongsian kuasa dalam Malaysia, di Sabah, di Sarawak secara keseluruhannya. 2 minit lagi ya, Prof. Jayum. Apa yang ada yang tertulis, ada yang dirumuskan dalam proses akomodasi, tawar menawar, tolak ansur kerjasama. Kalau dalam bahasa sekarang ni, linggo sekarang ni, menang-menang lah. Jadi Malaysian Agreement itu adalah menang-menang. Janji Semenanjung untuk pujuk Malaysia itu tadi, lawatan ke feodal, yang tak ada tanah diberi tanah, yang tak ada pembangunan diberi pembangunan. Ini dijanjikan kepada Malaysia juga, kepada Sabah, kepada Sarawak. Masuk Malaysia, kamu akan menikmati pembangunan seperti yang ada di Singapura, ada di Melaya. So jadi itu semua janji tadi. Sebagaimana semua sedia maklum, khasnya ke belakang ini semua janji, tinggal janji. Ibarat sebelum kahwin, janji bulan bintang. Jadi apabila lamun cinta, maka semuanya manis-manis belaka lah. Lepas kahwin baru realiti kehidupan mula menjerma. Kata pepatah, seperti menanam tebu di bibir. Ya, so jadi bagaimana mengembalikan semangat perjanjian Malaysia 1963? Sistem persekolah perlu dirombak, pengajar perlu disekolahkan, pegawai kerajaan perlu diasuh semula, hantar mereka ke pusat-pusat latihan. Pusat latihan barulah, pusat latihan sekarang ni semua dah terbabas dah. Seperti Biro Tata Negara, tapi baguslah, dah tak ada lagi. Tapi new form juga wujud. Jadi semua intan, semua ini agensi-agensi yang mainkan peranan tetapi tersasar kerana tidak faham tentang perjanjian Malaysia. Dengan cara ini sahaja adalah harapan mampu membantu meletakkan konsep dan pelaksanaan keluarga Malaysia yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri bertolak daripada landasan yang betul bagi memupuk Malaysia seperti yang diidamkan oleh bapa-bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Datuk Mustafa, Puat Steven, Tun Jogah, Tun Openg dan seumpamanya. Okay, saya rasa cukup itulah Profesor Fauzi ya. Sekian, terima kasih untuk memberi peluang kepada saya berkongsi sedikit pandangan mengenai tajuk kita pada pagi ini.